tu ni? Ikan puyuh Atif. Ikan puyuh. Okey, mana Atif? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, hari ni kita nak brisk walk. Nature walk. Sawah padi. Sawah padi, betul. Okey, kami ni dekat Kuantan ni ada satu kawasan sawah padi di Kampung Padang yang memang terpisah daripada kawasan bandar dan kawasan dia sangat cantik dan insya-Allah hari ni kami bertiga akan nature walk sempena cuti umum Ma'al Hijrah. Okey, jom. Okeylah, jom. Seawal pukul 7.30 pagi kami dah sampai dan matahari memang sangat cantik dan tengok hijauan sawah dan ada jugalah Sawah padi. kat depan sana. Nanti kita tengok. Sama ada masa ni orang tengah tanam. Ya. Orang Jauh lagi ke? iya. Sama ada orang tengah tanam atau orang dah tengah apa? Tuai. Kita bakar ni. Bakar. Bila nak beli petrol? Okey, dalam masa yang sama ia Atif tak sabar dia nak main rollerblade. Tak silap depan tu jalan dia dah ada tar. Jadi dia akan main rollerblade kat situ. Jadi hari ini kita main rollerblade dalam sawah. Okey, cerita sikit Mai. Dah apa? Apa-apalah. Cerita ni. Okey, cuba tengok tu. Ada sarang burung ni. Oh. Burung apa? Tempua. Comel. Ada punya owner. Ada owner tu. Jadi kita jangan kacau. Dengan bunyi dia. Bye-bye. Bye-bye. Jom. Tempua? Siap mana tempua? Adalah dalam tu. Dalam mana? Nanti hati Google tengok macam mana rupa burung tempua. Okey? Oh, meriah sungguh ha. Pergi fishing ke? Pergi mancing ke? Wah. Awak pergi mancing mana? Seronok. Belakang. Okey, nampaknya sawah ni tidak dalam musim penanaman lah kot. Okay. Mungkin dia dah tuai, jadi dalam proses dia nak tanam semula. Okey. Maksudnya dia orang tengah cuci balik sawah-sawah ni. Tapi brisk walk pagi-pagi kat sini memang best. Yo, hati banyaknya bangau. Jom kita pergi tengok bangau nak. Sawah ni paling best masa dia dah tanam lah. Kita tengok Ya. dia kuning ni. Ya, betul. Pernah tengok tak Mai? Sawah waktu kuning. Pernah pergi. Ya. Ibu Dengan dulu kawan saya tunggu apa? Tunggu musim. Hmm. Masuk musim kita naik motor pula. Wow, nice. Healing kat sini. Ibu ingatkan ada jalan tar. Rupanya tak ada. Tak apa dah. Dia sumpah ada. Ha? Itulah ibu pun macam ada tapi agaknya kita tercampur maklumat kat tempat lain. Okey. Memang damai dan indah suasana pagi macam ni. Kalau tengok kat sini ada orang memancing dalam tali air ni. Pakcik ni memancing. Menarik lah. Ada dah tu? Ada dah tu? Ada dah. Belakang dia, cuba tengok. Belakang dia, kan awak jatuh nanti. Puyuh. Oh, sedap-sedap tu. Oh. Mahal dah ikan gitu sekarang. Sekilo dah pergi RM28 kat RM30 lah. Saya pun duduk kampung asalnya dekat Ulu Ceka, Jerantut. Oh iya ke? Kat mana? Kota Gelanggi. Kita orang Ulu Ceka. Ya, ni tengah-tengah beria ni. Tengah nak beria lah dah. Oh, alhamdulillah dekat Gelanggi. Atik tengok Atik. Kita rakam. Masuk orang. Ikan saya ambil gambar sikit. Ikan puyuh Atik. Angka dapat ikan puyuh. Rezeki. Ikan dalam pagi ni cengkerik cacing lambat sikit. Yalah. Oh, dia suka cengkerik. Beli je lah ya cengkerik dia. Nanti bolehlah kita pergi juga. Orang Jerantut jumpanya. Rupanya kami jumpa orang sekampung. Uncle tu orang Kota Gelanggi. Kita orang Ulu Ceka.
Yes, ada. Expect. Orang kita punya. Hati jangan tepi sangat, dia tak bagi yang tepi sangat. Okey, ni lah tali air dia. Tali air dia memang banyak ikan sebenarnya. Orang terkejut. Ada ketam juga ke? Wah. Macam-macam hidupan ada. Ikan ada, ketam ada, burung ada. Apa dia? Ketam sebagai simbiosis. Simbiosis, betul? Dia kontrol apa ketam tu? Dia makan pest. Hati kita turn left ni. Dia sebenarnya pest control. Oh. Kita turn left. Dekat situ banyak burung. Hati tengok. Oh tak boleh jalan ni. Nampak? Memang best lah kat sini. Cantik sekali guys. Ditulis apa tu? Amaran. Tu, amaran dilarang masuk. Oh, dia tak bagi orang pijak situ. Nanti rosak petak sawah tu. Video jalan tu. Apa yang rosak? Petak sawah tu kan sangat-sangat tak stabil. Kalau orang pergi situ pecah lah. So tu tak bagi. Kita boleh jalan atas ni je. Aku berani jalan tu berani jalan. Rasa kau pijak macam tu lah. Ya. Hati. Dulu kecil-kecil ibu kan pun buat sawah juga. Dulu kecil-kecil dulu. Banyaknya burung bangau. Okey guys, kami nampak burung bangau. Dia tengah sunbath. Dan mungkin menunggu ikan. Dan kita jalan slow-slow. Halo. Siapa nama awak? Yo geng. Hello geng. Hello geng. Kami tak kacau awak. Kami tak kacau awak. Hai. Hai bangau. Kalau nampak ni masak nak saya lompat dia dulu. Hello. Nak pandang gitu lah. Are you okay? Kami tak kasih awak pun. Bangau, cantiknya awak, warna awak. Mudah awak dapat ikan. Ni bukan manusia. Bye-bye. Hati, baik sikit Tih. Bukan kita. Jangan Tih. Be careful Hati. Duduk. Oh. Okey, ni ada pondok kat sini. Agaknya ini ialah rumah burung. Okey. Rumah burung yang mungkin berhantu untuk kawalan biologi kat sini. Oh. Ati nampak apa kat situ? Ada ikan ke? Ha? Adalah tu. Inilah memang cantik pemandangan kat sawah ni. Ya, menenangkan. Jadi kalau kita penat-penat bekerja, ambil masa untuk jalan-jalan kat sini, sangat berbaloi untuk recharge energi semula. Jangan-jangan baik sikit. Dia tengok. Oh ya ke? Okey, Aku dah bagi dah tu, aku bagi dah. Wow. Oh, comelnya. Aduh. Oh, jinak sangat. Gigit tu tanda apa tak? Dia manja. Manja. Gigi macam dia nak ambil kulit kita lah. Ada tengok kat TikTok tu siap cabut gigi budak. Burung. Eh, Oh, comel sangat Nanti bau. Baik sama kita. Kena ada ilmu juga nak jaga. Kita orang arwah teguh 2 minggu. Dia tertelan apa dia punya getah tu. Buat keluar je lah balik. Lepas pada tu dia terus macam cedera agaknya. Dia punya tu cedera. Dia buat keluar tolak. Oh, tolak. Tapi agaknya lepas tu tercedera. Ya, betul. Oh, jauh. Oh, ada nama dia. Oh, ni ekor dia. Oh. Cara terbang tahu dah ni. Wei, Rasim balik. Oh ni. Oh. Ya Allah, pandainya. Ya Allah, pandainya dia. Apa nama dia? Roxy. Ya, comel sangat. Oh, Amai, seekor lagi Mai.
Weh. Wah. Orang kita. Rezeki betul hati hari ni ha. Facebook dapat tengok bird. Kaki panas oi. Amal tengok dia duduk belakang awak Mai. Oh, hello. Okey. Jadi sedap dia kalau daripada koktel. Ah. Dia bising sikit tapi dia bagus. Tak. Iyalah. Dia bising tapi dia bagus. Iyalah. So tak bawa kalau ada bawa saya ke koktel tu ada dia. Dia boleh nyanyi dah. Oh, dia nyanyi dah. Oh. Karo. Apa Amal ni. Karo. Karo. Itu apa? Karo nama dia. Oh, Karo. Ah, ini Karo nama dia. Siapa? Ini siapa ni? Ini apa tu? Shadow. Ini comelnya lah. Maria. Ambil pegang perlahan ya. Biar je. Hati pegang macam tu je. Macam tu. Yang tu kena kurung apa tu? Mana? Yang tu. Bukan yang tu Ana je tu. Dia Oh. kena jadi beranak tu. Tu Ana. Itulah buat. Kalau kanak ada je stok. Ya. Betul, dia macam-macam warna dia. Ya, kat mana? Rumah kat mana? Ada kedai. Yang ni ada kita boleh je hantar kalau tu. Kami nombor ya. Boleh. Jadi Syed Wadi sekali yang risau. Ya. Kita orang beli daripada Johor. Naik bas hari tu. Johor ni dia Johor. Ya. Tak ada dah. Dah dah. Beli daripada Johor naik bas 2 minggu arwah. Dah kat kabur paip macam gadi tu masuk. Cedera. Dia boleh tarik. Ya. Agaknya masa kita orang tarik tak pandai dia cedera. Tok ni. Sedih gila dia masa tu. Yang ni gigi kuat tok ni. Pekan. La ilaha illallah. Ya. Pekan up. La ilaha illallah. Oh, tahlil. Ngangguk je. Karo kam. Karo. Karo. Ulawa. Karo. Kam. Sini. Kam. Tak apa. Lupa nak gambar yang tu. Biasalah. Jangan tak? Tak, tapi gigit tak apa. Kena gigit sikit. Itu normal lah. Yang tu memang king tu. Jangan lupa nak gambar dia. Itu salam perkenalan. Sama kena. Kenapa gigit orang? Ya. Dah. 3. Kalau yang kecil ni ada je stok kan. Ada macam-macam warna ada. Ya. Kalau yang macam biru sampai waktu sampai dah. Oh. Aku tunggu. Oh. Yang tu burung dia bawa untuk kakak betul. Ya. Ya. Mana? Orang kereta. Orang kereta. Yang kecil ni kan. Dia ada warna biru. Sekejap lagi dia Oh. Burung kakak tua tu tinggi tak harga dia? Dia beli tu 12 tau. 7,000. Yang memang boleh bercakap betul tu. Yang besar dia. Kak pernah tengok Michael ada Michael. Tak pernah. TikTok dalam model Michael. Michael yang lain warna kelabu. Ya. Dia Tak je. perasan. Dia cakap. Dan dia akan besar lagi tak ni? Ni. Yang ni, ha? Yang ni tak besar dah dia. Dia spesies dia macam tu small, je. small. Kalau kita nak main kat rumah kan. Kalau tu besar tu. Yang kecil ni. Tu kakak Kan. tengok tu. Hijau tu. Cantik tu. Hijau tu. Yang tu boleh cakap. Tu boleh cakap. Ya. Hijau tu. Tapi dia tak Yelah cakap atas lagi. kepala tu. Bukan? Oh yang tu. Besar tu. Ah. Yang ni digigit-gigit macam tengok sekarang ada kena tak? Biasa. Oh ya, sini ni Biasa. betul tak robek lagi ke tak ada. Salah pengenalan gitulah. Ni yang ulu, yang ni dia bahasa pekan. Kau buat apa kau orang ni? Pekan. Relax je. Buat muka tak salah je. Pekan. Jawab Apa buat dia? Dia jawab. Dia gigit atas sini tu. Apa nak gambar yang ulu ni? Tak apa. Biasa. Yang ni memang awak terkena luar ni. Hey. Garang sikit jantan kot. Memang jantan. Oh. Ni anak dia. Oh anak dia. Oh. Berapa ekor anak? Karo Kan up. ni, hey. Beza jantan betina tu. Apa beza dia? Tak tahu nak cakap. Susah ya. Ha. Susah sikit. Alah dia 100% dari punya bateri. Tak gigit je okey sikit. Ya, Masuk sangat, cantik ulu sangat. sangat awak ni. Boleh apa? Tak sakit. Dia memang manja. Manja. Lembut je. Ambil ulu sangat. Dia okey Sudah sikit. tangan hati. Dia tak apa sangat. Waktu besar dia okey lagi. Besar. Ini maksimum besar dah dewasa dah ni. Ni medium. Media. Bukan belum lagi. Oh. Dia belum lagi. Boleh membesar lagi lah. Tak apa biar dia naik atas kepala hati. Dia baik kan. Dia tak gigit. Apa dia punya silap? Patut kata orang ni. Patut nak pilih macam. Kat ibu
RM3,000 pun ada. Ha. Tiga. Ha, gitu. Oh, bagus dia. Okey kan? Dia telur tu. Ah, dia kena gigit orang telur. Jangan laju telur. Duduklah. Tak apa. Tak kisah. Kata kat dia. Duduk. Tak ada hal. Nak beli yang ni pun boleh ke? Harga tinggi lah. Iyalah. Kita orang yang newbie tak boleh beli hok mahal. Kena mula. Ya, 3 orang minat. Mina. 3 orang. Ada minat lagi. Iya. Macam ni, jenis macam ni. Oh. Layan dia okey. Suka sangat ni dulu mati tu menangis. Seminggu menangis. Dia minat tak apa kak. Ya, dia minat. Dia ada sebab budak kena aku kak minat. Ya. Dia minat tak lain pula minat tak handset. Itulah kita nak kurangkan handset tu. Anak saya macam ni okey sikit. Dia dah besar tak nak dah jaga. Tambah dah. Baby mata dia main kat sini. Ada balik dia. Hati jangan tepi sangat. Kawan. Dia memang suka. Ambil video. Balik. Tu tunggu sampai dah nampak. Oh. Kawan. Oh, nampak ekor dia. Tu puan. Ya Allah. Komennya. Dia ni 12,000 seekor dia. Yang ni ada agak umur dia ada farm. Macam kan nak pergi tengok beli burung beli dia. Duduk mana? Duduk jauh sikit lah. Pantas Pak. Atas lagi, atas lagi, atas. Jauh. Hijrah. Dia manjanya. Manja sungguh ya. Cari uban ke cari kutu tu. Memanglah sebab tadi yang dulu kereta atas. Dia kata serabut rambutnya biar aku sikat kan. Kawan. lagi besar pada dia. Gigit sakit lah awak. Tak apa. Yang ni mari dia suka kulit. Kat sini memang leka dengan burung. Bella. Si baru. Okeylah kita gerak dulu lah. Apa hal kat kontak ya. Kali bunyi mana bang? Kalau hidup. Oh nama. Betul-betul sebelum dia bagus. Tak apa. Biasalah. Mari kita tengok yang besar tu. Dan tas yang ni. Nanti habis jari. Cantiknya. Kami gambar sikit. Besarnya dia. Ya Allah. Hati jangan dekat sangat. Apa nama dia ni? Oh, Bella. Lawanya awak Bella. Jangan pegang. Ini Nico. Oh, dah boleh cakap ke? Oh. Hello. Jawablah. Hello. Dia malu lagi tu. Dia malu. Bella. Nico. Hello. Adik letak dia. Adik. Jangan begitu kat dia. Biar dia tu. Adik baru bangun tidur ke dia? Ngantuk gaya lagi. Abangnya. Ibu kalau letak kat mulut. Oh, habislah jari awak. Kan? Nico kan. Besarnya dia berapa tahun umur dia? Oh, muda lagi. Muda lagi. Jangan. Dia boleh free fly juga tu. Cantik betul. Bye-bye. Nanti jumpa lagi. Lagi. Terima kasih ya. Okey, Assalamualaikum. Okey. Nombor dah ambil dah. Moki dan Bella. Moki, Bella. Gimana? Belikan perok. Ati nak parrot. Parrot kat bilik Ati. Oh, burung kakak tua nama dia. Ati nak tahu harga dia berapa, Tif? 12,000. Harga pergi haji. Moki dan Bella tu harga dia 12,000. Total dia. Tengok apa? Tengok tu tadi. Dia kenal lah tu. Makanan dia. Cewek. Iyalah. Kawan. Oh, Sarawak.
nampak? Ada lagi. Oh, dia tahu ada kawan-kawan kat sini kot. Hantar kat abang. Video. Cantik pula bunga ni. Warna purple, kecil-kecil kat sini. Bunga Okey. lavender ada kat Malaysia ke? Lavender dia tak sesuai kat Malaysia kot. Laurentia kan? Kita nampak lembu juga. Ada 4 ekor lembu. Mana lembu satu lagi? 1, 2, 3, 4. 5. 5? Okey. Dah masuk untuk kami balik. Jam dah pukul berapa je, Mah? 821 dah. 8.21. Begitu rasa pagi ini pagi yang sangat produktif. Selepas subuh, kami keluar untuk nature walk dan jumpa macam-macam aktiviti yang menarik kat sini. Dah masa kita orang balik. Betul tak, Atif? Jadi tadi Atif pun ada pengalaman dapat tengok burung-burung. Okey, kita jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum.